pecah dapatlah. Kalau pecah kat loss sajalah. Betul. Nahu lama-lama buat apa? Tak main game macam tu pun dah okey. Saya bukan dekat bawah ambil. Macam ni lah. Tapi betul lah kalau dia ambil tadi dekat sini, baru ni, baru okey. Tapi dia main tadi dekat sini. Kat situ dah pertengahan. Dekat M1 punya. Maksudnya kalau dia sampai biru tu dia titi pun dah okey sebenarnya. Tadi dah untung lah tadi kan. Dah untung dekat $1 tak ambil lah. Memang lah. Cuma dah cakap masalah gol. Kita ni untung kecil kita tak ambil. Sebenarnya benda tu okey je. Daripada kat loss. Nak harapkan dia pecah. Daripada nak tunggu terus untung. Sebab trend besar rugi $3. Trend besar gol memang down. Kita kena faham trend besar gol memang down sebab USD menguat. Selagi USD itu tak terjun bawah 100, gol susah nak naik. Faham Faham? Sebab tu aku cakap DXY tu kena berhati. Celaka besar. Lagi satu, bila dunia dah aman sekarang ni, maksudnya dah tak ada gaduh tarif, dah settle kan China, ini Amerika semua dah settle untuk 90 hari ni. Itu yang gol kena banyak. Gol hanya terbang bila dunia bermasalah. Kau faham ekonomi bermasalah, semua orang pindah kat gol. Tu kena faham. Itu pasal gol terjun. Sebab tu aku orang yang long aku kesian, yang swing long. Pedih tu. Sebab dia orang yang ke 3-2 tak pecah. Orang long 3-2 dah pecah lah. 3-1 lah. Itu paling tinggi sampai 3-4. Nak 3-5. 3-5. Ada period ni. Long dia hanya sementara kat tu Apa? Time frame kecil long dia hanya sementara. Sementara je. Time frame besar masih short. Buat tak nampak jalan nak long. Time frame besar tu tak nampak jalan. Jadi dia terus turun balik. Itu dolar, itu gold. Itu BTC. Ini time frame besar ni. Semua yang 3 atas tu. Yang bawah tu apa tu? Mana? Bawah pada dia. Tu FCBO. Sebab tu aku cakap FCBO. Kau tengok FCBO weekly. Ni doji ni. Weekly. Maksudnya apa? Dah naik ni. Sekarang ni tengah cari mana nak retrace. Itu yang silap Mamat tu. Yang aku cakap. Apa dia BTC? FCBO. Kalau dia turun lah, dia tengah hold kan? Dia tengah hold lagi je? Satu orang tu. Ada lah. Yang itu hari untung dah 3,007. Tak keluar. Hari ni dia keluar dekat negatif 2,007. Kalau aku lah biar break even daripada rugi. Sebab dia nak 20,000. Tapi memang tu duit untung kan. Duit untung dia. Dia tak kisah. Aku suruh kat loss lagi awal, dia tak nak. Tak apa cakap biar. Mana tahu pagi ni buat low untuk naik terus. Bagus lah. Alah beritahu kat loss juga. Sebab kalau pegang weekly, memang dia patut boleh hold lagi. Aku cakap, tak salah pun. Tetapi kalau dia turun lagi 100 tip, kau negatif berapa jadinya? Ini main negatif. Dia 2 lot. Bukan negatif 10, negatif 100. 2 lot, negatif 200. Tak apa. Memanglah dia short. Yelah, saya join tengah-tengah juga. So satu batang dia turun aja saya ambil lah. Okey tu. Janji untung. Uwes kan tak berani. Overall tengah turun ni. Saya sedap yang ni. Saya yang Overall tengah turun. Sedap tu. Kau susah cakap. Kau susah cakap. Aku tak pegang usah. Dia tak macam lipat-lipat kan. terus kalau dia memang mau turun dia laju. Betul. Dia tak stop ya. Macam ni tadi yang sebelum pukul 8 ni. Ni kan? Kan 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit je. Sampai sini lah. Dia balas balik. Dia jangan harap dia $20 5 minit. Maksudnya sebatang candle M5. Nampak ni? Macam celaka. Lepas tu you ingat dia sambung kan? Dia tak sambung lah. Biasa dia candle panjang tu, dia tak sambung. Berani masuk long. Long kan? Tak. Tak berani. Tak berani. Tak los bawah.
Jauh ni. Dah lambat. Dah turun. Dah Lagi. Yang pecah bawah tu, bawah hal tu. Dengan M5 dah bentuk macam tu kan. Jadi Bukan, dia punya M1 buka besar. M1 dia buka besar lagi. Kalau dia mau naik, dia pun tak sekali naik macam tu. Dia akan tahan. Sekali, 2 kali, 3, 4. 4 kali tahan, dia jadi kecil dah, dia baru boleh naik. okay, Cak. Turun apa? Dia kan kadang jahat. Dia dah tahan situ kan. Dia turun. Dia buat jarum. Dia naik. Itu yang best tu. Aduh. Gol punya best tu lah. Kadang-kadang Bila dia buat jarum. Itu dah best. masuk kat jarum tu. Dia paling best tau. Dia buat jarum. Sini yang Lepas tu dia best. tergantung dekat emak. Gua biasa macam tu. Dia nak turun tadi, Oh, turun lagi. dia naik dulu. Kan aku cakap. Lepas tu dia buat jarum, terus turun. Tak masuk shot tengok. Nampak tak kata shot dia. Sebenarnya kenapa shot tu betul? Padahal Suzai dah hajar kau. Betul tak? Suzai hajar kau macam mana? Merah biru kan? Mega biru. Ikut kan? Hala merah biru mana kan? Lepas tu putih ikut dia kau shot. Betul? Betul? Maksudnya benda tu memang tempat shot lah. Betul. Saya kata ni. Entry Itu kau. setup saya. Saya kata dia shot. Lepas tu setup saya. Memang betul. Bukan, kau kena masuk. Setup kau ni kau kena masuk. Setup yang ni kau tak boleh masuk. Setup yang Syawal cerita kau tak boleh masuk. Betul. Setup ni je baru kau boleh Ya, masuk. betul. Ini setup kau. Ya, betul. Problem nak tunggu ni, makan jam tau. Ni aku cerita lah. Ya. Nak tunggu merah biru setuju, makan jam. Betul. Okey, yang tengah-tengah tadi saya cakap tu. Okey. Saya kena masuk lepas putih cross merah, betul. Putih cross merah yang ni. Saya masuk Oh. lepas tu atau retrace. Oh, Ataupun dekat atas tu dia masuk kat biru. patutnya kau masuk yang dekat sini kalau aku. Saya tengah fikir lah kat situ lah. Saya Ah. masuk kat situ. Kalau kau masuk dekat merah, maksudnya emak cross. Emak cross dekat sini ya. Dia kena CS potong. Dia pun tak masuk. Ah. Dia masuk yang kali kedua. Dah cross. Dah berjaya cross Oh itu EX2. EX2. Kalau tu pasal aku cakap dia tak sesuai EX2. Kadang-kadang Kalau bila terlepas, kicking kau sesuai. dah terlepas, aku masuk EX2. Oh. Kalau dah terlepas macam ni kan, setup saya. Alamak dah terlepas. Saya tunggu dia retrace, naik CS tertinggi, baru terlepas. Ataupun saya masuk kat biru tu. Kenapa kau tak berani dekat biru? Kalau aku kat loss dia yang paling kecil. Betul saya masuk situ lah. Kadang-kadang saya masuk situ. Saya tengok ini jangan bawa biru. Tapi bila putih tengah-tengah tu yang sakit hati pun kadang. Kadang-kadang dia main-main dulu kat atas. Memang. Dah dalam kawasan. Dalam kawasan tapi dia pilih dia dah pergi atas dia pergi bawah. Tapi macam cakap betul tu kenapa kat biru tu kalau saya ambil memang siap kecil lah. Sedap. Dia go memang satu batang panjang. Dia memang tak sambung di bukan. Dia mesti naik balik lepas tu baru. Betul. Betul. Sampai dah boleh baca. Itu gol punya jahat. Sebab saya selalu terkena. Saya nampak panjang hijau saya mau Kau try shot. pomo kan. Masuk shot dia naik. Tak biasa dia naik. Dia nak create dia putih dulu. Kalau otak kau patut fikir shot sekarang. Kau tunggu dia. Dia punya jahat tu dia nak cari putih juga dulu. Saya biasa tengok macam ni kan. Dia panjang, lepas tu dia naik sini. Dia kadang-kadang dia turun buat jarum. Dan masuk Masuk aja kena kedua dia naik turun. Saya kalau Sebab tu biar dia terlepas putih kan. okey. Biar dia terlepas putih. Kadang-kadang buka sikit. Dia naik tu jahat. Tolong naik. Dekat BTC pun sama lah. Sebab tu kalau kau dah tersilap kau cabut awal-awal. Daripada kau nak tunggu tahan tiba-tiba dia naik. Tapi BTC boleh maaf lagi tau. Gol lagi kejam. Gol. Bang, kalau buat dia gerak tu kan. Berapa dolar tu? Satu candle tu banyak dolar. Lebih baik lah main apa? Untung cabut celup cabut. Betul. Daripada korang kalau kau berani lah. Tak, kalau kau nak hold pun macam aku cakap lah minggu depan. Kalau kita masuk M1 atau M5, tiba-tiba time frame besar bersetuju yang kita tengok. Entry kita tu memang perfect. Tunggu hold lah. Maksudnya M15, M30, H1 semua setuju memang tempat tu high atau tempat tu low. Itu kau boleh hold lama. Silap-silap makan bulan hold. Kalau dia shot dekat 35 itu
Mamat tu dia terperasan tengok weekly pun setuju. Tak berjoget dia. Lain. Tapi aku pelik yang itu budak main BTC yang untung berapa puluh ribu tik tu kan. Yang masuk 70 berapa lebih kan. Keluar 100 lebih kan. Berapa ratus dolar dia dapat. 200. Tapi dia lot paling kecil kan. 0.3 0.03 dia main BTC kan. BTC. Sikit ya. Aku ingat 2,000 USD ke. Itu kurangkan dulu. Tak banyak. Pergerakan tak banyak. Tik dia banyak tu. Ya. Tik dia dalam 30,000 tu. Tapi tak sama mampu itu. Tak kenapa. Entah aku pun pelik. Betul. Ragu banyak. Takut. Tak, kalau 30,000 tik, kan, kalau 30,000 tik, kalau 0.01, patutnya dah 300 kan? Ini 0.03. Kenapa 200 kan? Aku bertikai kat situ. Takut dia punya tu. Spread dia. Tak kalah besar sangat spread. Ini 30,000 tik punya untung. Kan? Cuma tak tahu dia pakai broker apa, aku tak tahu lah. Kau betul zaman tu. Bukan, lain vokal leverage dia lain. Atau dia ada swap ke apa benda entah nama. Dia punya leverage lain, lepas tu mungkin dia punya 0.03 Pun nilai dia lain tu. lain kecil. Ah. Kecil dua. Aku punya apa? Apa dah? Yang cangkang tu kan. Masuk mesti untung. Kecil ya? Turun. Kecil ya? Kecil ya kan? Apa kawan-kawan? Spread. Spread. Kan dia Ini HFM kan? chef kan? Dia ada lagi. Cuba kau nak GMI. Ya. Ah, Saya dah check tu. XM paling besar. XM besar kenapa? Satu XM. skrin tu. Oh. Atas dengan bawah satu skrin. Aku cara register. Tak jadi. Tak, dia punya spread tu, atas tu, kau tengok atas tu, tempat biru kau tu, Aha. sampai bawah sekali. Oh. Beza dia. Ini apa benda nak try ni? Maksudnya untuk swing okey, untuk repeat tak sesuai lah. Tapi tak sesuai. Mati Kalau saya macam ni. saya punya kecil tu. Macam ni kecil lah. Kecil Ini sangat. tak, dengan biru tu, dengan bawah candle tu. Aku cakap, matilah ninja. Masuk rempit rasa aku rempit macam untung. Nampak macam itu Kan? Tapi Buat orang XM masuk. ni antara not regulate yang antara terbaik lah. Oh. Maksudnya dia apa video pun semua cantik. Tapi dia punya spread Allah. Tapi kalau tengok BTT takut. Dia spread. Yang kau cium-cium, kenapa kau masuk kan? Nanti kawan-kawan kau nak minum. Tak ada ni apa. Kau naik kan? Apa ya? Saya Kosong aku kosongkan dah. Dia macam syawal air kosong. Syawal mana ada minum Nescafe? Oh. Syawal tak minum Nescafe. Kau trade apa BTC? Jadi kau dah untung lah hantar depan. Kau hantar. Ini memang kau punya entry merah biru. Tak, dari tadi berapa banyak kali kau boleh masuk? Saya baru duduk je kau dah cerita. Daripada pukul 8. Macam mana saya dalam pukul 8. Besar pula. Kalau BTT kan. Pening lah dia. Kalau BTT ya mak. Berat dia. Mak dah tu. Mungkin tak ramai yang dalam HMM Tak ada. grade gold. Semua apa Bro, correct. dia orang tak trade BTC. Oh. Rangkang macam ni gila. Untung apa ni? Tak masuk shot. Kau katakan kau nak shot dekat sini ya. Katakan shot dekat sini. Mana? Kau dapat kan? Kita nak long. Kita dapat kat atas. Gila tak? Tapi dia naik. Kangkang dia kau tengok lah. Satu batang dia panjang pun. Still rugi. Ambil lah gambar tu. turun je.
dia dah keluar dia turun. Dia akan turun. Dia akan turun. Dia akan turun. Cuma ada kutu tak benarkan je lagi. Dia akan turun. Walaupun 15 tunjuk atas. Dia memang 15 tu ke atas. Apa? M15 dia cakap. Oh, jauh benar kau tengok. Tapi dia boleh sampai biru dulu baru dia turun juga. Itu dah tentu. Tu nama gol. Ya, kita tengok dia dah bersangkut kan ni M5 kan. Kita rasa Dia nak belum turun. cross. Yelah dia nak turun tapi dia belum cross. Tapi bila dia nak naik atas MCD dah nipis. Kalau dia jadi macam yang sebelum tu pukul 6, susah sakit hati. Dia memang nak turun tapi dinaikkan dulu perlahan. Yang pukul 6 tu lagi lah. Ha. Betul nampak dah nak naik dah dekat dah tu. Sekali dia bagi, pam, berdarah. Sampai ke sekarang tu. Ini yang selalu aku cakap gol punya jahat. Jangan kalau apa lambat buat tindakan. Agaknya tu yang toyol tu sikit dia angkat. Main lock besar-besar, tik sikit. Oh, bocor. Ui, dia lompat nanti. Dia faham. Mana dia turun bawah ni akan turun. Dia mesti turun tak? Dia mesti turun. Tapi tadi dia sudah naik macam tu. Sudah $1, sudah mau $2. Dan kalau kan? Dan kalau di Pulau Merah. Kau tak masuk balik. Tak masuk lah dulu. Tunggu dulu. Kenapa nak tunggu? Kat loss kau kecil ya sekarang. Oh. Betul tak? Kalau aku dah. Sebab kau dah ada week kat atas tu. Masuk untuk shot. Tapi bagi saya ingat dia sudah mau naik. Tak. Tak boleh. Macam mana nak naik kalau merah biru pun dah kat bawah. Dua-dua. M4, M1. Payah tu. Cuma ni ada kedera yang mana tak berani, tak bagi turun. Yang kedua tu kita nak tebas. Masalahnya dia orang tebas bila dia dah sampai M200 nanti. Biasa kat tu. Lagi tak sampai macam ni lah dia punya perangai. 3179 shot. Yalah. Pam, terkejut. Kan? Oh dia turun pula. Dia bagi jarum macam tu kan. Tapi saya rasa dia akan naik balik. Apalah, saya tunggu dulu juga. Tunggu dia merah biru buka dulu. Oh, dia tunggu 9.5. Belum lagi Hari ni 10 dulu. Hari ni 10? Artinya dia beritahu pula. Tak, aku selalu 9.5 untuk dia orang punya. Bukan news lah aku. Ni chicken Itu news aku cerita. Ada news Dia juga? dia start trade. pukul 10. Dia start trade 9.5. 10 news. News tak payahlah trade. Tapi biasa news tu dah tak penting. Oh, pukul 10 atas. Sebab aku confident kenapa tadi aku cakap short. USD tu kuat sangat. Macam mana? Cikgu tak cukup screen untuk tengok semua. Okey dah aku cikgu punya PC ke? Okey, dah okey. Dah laju lah. Zuzai dah ni dah baca-baca dah. Apa sebenarnya masalahnya? Masalah dia pening. CPU tu dia kan 2 CPU, dia pening. Lagi satu AMD yang kau beli tu, 2 keluaran Dell. 2 lagi untuk HP. Faham tak? Dia clash. Oh. ROM dia tu clash. Itu yang dia asyik pening je bila baca. Itu pasal sekarang ni kita pakai yang 2 Dell. 2 HP kita simpan. Oh, dia laju macam tu bang. Dia mau keluarkan maho. Kau ingat kau boleh dapat ke tadi waktu week tu? Daripada $5 lah, $1 je rupanya aku dapat. Dia waktu bagi week tu, biasanya dia akan stop je tu. Dia stop sekejap. Waktu tu lah kau punya masa dalam 1-2 saat tu. Bukan masa stop, masa dia turun, kau potong belah je. Ya. Tapi Yang tu Kalau dia kan berat, lah. Tu kan kita Dia belah. yang poin kau.
Kalau kita fikir, okey pun. Jangan fikir. Kita fikir dia akan turun lagi. Aku pernah lah buat tu kan. Dia ni Boleh. kalau tekan start. Tak sempat nak fikir. Dia jangan fikir. Yang sakit hati ni dia datang balik tu. Nampak kau yang tengah tadi. Kan dia datang balik nampak. Celaka je. Kalau aku ambil untung tadi kan bagus. Kau akan menyesal macam tu lah. Nanti boleh masuk balik. Itu yang tadi saya tak ambil untung tu. Banyak. $3 Dalam ambil. Ha? Dalam ambil. Lalas tempat entry tu yang apa? Kena balik kosong-kosong. Berapa lot main? Ha? Berapa lot? Tak main banyak, 2 lot. 0.02. Banyak juga. 0.02. 30. Yelah, $30 sembang. Habis kosong-kosong. kalau 0.01 sudah 15. Berapa Sembang. jauh dia pergi? Dia sembangkan Din. Lepas tu kita cakap, Din, tutup dulu telefon. Ya, saya masuk. Din celuk ke tak? Din tak celuk. tak. Alah. Kan? Pening lah Din. Ya, lepas tu ada budak Indonesia. Budak Indonesia tu dapat. Dia dapat tangkap. Bos dia tak boleh tahan lah tengok USD lah. Kan ada orang Indonesia. Ha? Kamu nanti. Tak, dulu dia kerja dengan aku. Kepala kan. Bawa dah tak boleh tahan lah. Saya tengok tak pernah dapat USD. Dia dekat mana? Kat Indon ke? Dekat Indon. Oh. Oh, dia Dia kan dia nak cuba lah kan. Tak boleh tahan lah dia kat USD. Dia tak pernah sampai macam ni kan. Tapi Indon bagusnya semua broker ni diluluskan Gamen Dia tak macam Malaysia. So kalau apa-apa jadi boleh ni. Dia Gamen punya ni. Sebab tu Singapura dengan Indon best untuk budak forex. Dia orang enjoy. Naik lagi. Saya dengar. Terus saya ada beli lagi 2. Yang GPU tu. Okey lah. Nanti check pakai CPU ID tu kan. Boleh check pakai tu je. Tengok lah kalau dua-dua tu Dell punya boleh lah masukkan lagi. Dia pun tak tulis dekat belakang. Tak ada, memang dia tak tulis. Dia kena analyze dulu. Nanti dalam CPU ID akan beritahu dia daripada mana punya. Susah tengok tu lah. Terus sekarang CPU cikgu CPU apa? Okey, baik. i5 berapa? Kita Xeon punya ni. Yalah, cikgu boleh tolong check yang tas. Woi, alhamdulillah yang tu. Yang mana CPU ID? Bukan. Bawa Yang cash. mana? Yang tas. monitor.